Dapat quarters? Dapat. Berapa lama mohon? 11 tahun. Ada orang terima kunci ni? Good. Semua kunci ya? Ya, nice. Cik? Tak apa, saya terima dulu. Assalamualaikum. Nak terima kunci quarters ke? Siapa ni? Dapat quarters? Dapat. Berapa lama mohon? 11 tahun. 11 tahun lah. Puan dari jabatan mana? Siapa nama tu? Intan Safrina. 11 tahun eh. So dapat mana Putrajaya lah. Dapat dekat dan Sultan. Oh, di KL. KL. Oh, 11 tahun eh. Dekat mana tu? Dekat Cochrane ke? Tak. Dekat 11 tahun eh. Saya bagi pihak BPH kita ucapkan tahniah lah dapat quarters. Quarters ni kalau ikut Kuala Lumpur tu pada saya 11 tahun tu okey jugalah. Sebenarnya ramai lagi yang lagi lama lagi lah. Kuala Lumpur ni tak banyak quarter, 2,000 lebih aja. Jadi kalau katakan bila dah dapat tu maknanya rezeki satu bersyukur tau. Sebab susah nak dapat. Jadi bila dapat quarters ni dia kena bagi kerjasama lah satu. Sebab tak ramai orang dapat. Jadi bila kita dah dapat tu satu kemudahan. Dia kemudahan quarters ni dia satu kemudahan yang kerajaan bagi. Dia bukan keistimewaan. Kalau kita dapat tu alhamdulillah, tahniah lah satu daripada bahagian pengurusan tanah. Yang kedua mungkin saya nak minta kerjasama jugalah daripada penjawat awam. Bila duduk quarter ni satu penekanan kita yang sangat kita tekankan ialah tentang aspek komuniti, kejiranan tu. Yang tu penting sebab kalau ikut kes sebenarnya banyak yang dilakukan oleh penjawat awam ni especially selalu berlaku pada orang perempuan lah. Penjawat awam ni perempuan, yang lelaki ni bukan penjawat awam. Tapi banyak kes kita jumpa kesalahan-kesalahan oleh suami masing-masing. Contoh kita bagi kadang-kadang ada kes suami ni berniaga tapi dia menggunakan peralatan berniaga tu letak kat kawasan guna sama. Contohnya dalam perjanjian nanti bila dapat surat perjanjian tu dia akan ceritalah semua peraturan-peraturan menduduki kuartus tu semua. Dan selalunya penjawat awam ni bila dia dapat peraturan menduduki kuartus ni mesti kita lah sama bila sign tak baca kan. Tapi bila berlaku kesan ada ke dalam peraturan cakap tak boleh gini, tak boleh gitu. Masa tu baru sedar. Saya ingat saya nasihatkan tengok balik, go through balik peraturan. Tim penguatkuasaan pun dia akan selalu kereta tersadai banyak kereta tersadai. Itu kes-kes yang selalu common elakkan walaupun demeritnya 5 poin ke 10 poin, jangan sampai terkumpul banyak-banyak. Dia kan kena hilang kelayakan. Anak-anak pun kita kena bagi tahu anak-anak sebab kadang-kadang peraturan yang ada tu turut melibatkan keluarga kita. Contohnya anak-anak vandalism, yang akan bertanggungjawab ialah mak bapak juga lah. Lift penggunaan lift nanti lift kadang-kadang dia conteng-conteng tu semua. Kita kena didik anak-anak kita, bagi tahu kata ini kemudahan yang kerajaan sediakan, jangan langgar, nanti abah kena, mama kena lah, apa semua kena ingatkan satu benda-benda tu semua. Tolong aktif dengan persatuan penduduk, jangan jadi penghuni kuartus yang duduk kuartus tapi nak dilayan seperti duduk kondominium. Penting kenal antara satu sama lain. Dia tadi kalau langgar terus keluar kuartus. Pak Ahmad ni contoh lah bagi buat naik motor. Dia buat naik motor. Tu memang kalau kita stay ada yang penghuni memang bawa naik motor. Ada juga. Dia ada tak di depan rumah ataupun dalam rumah, kalau kita dapat aduan ataupun kita buat pemeriksaan memang dia akan kena military itu berapa. Larangan menggunakan surat-surat sokongan ni. Kita dapat surat rayuan kuartus berapa sebulan? Setahun. 100-200 surat kan. Semua surat. Rayuan tu biasa, tak apa macam puan cakap rayuan tu biasa. Tapi rayuan yang datang dengan surat sokongan, saya pun kata dia orang tak faham ke peraturan tak boleh gunakan Surat sokongan pun tak ada apa. Orang yang mohon apa kan. Ya tak bagus dah bawa poin ni. Pertamanya surat sokongan ni kalau kita pertimbangkan, kita bagi sebab dia bawa surat sokongan yang madaninya pillar tu ihsan, nak bawa sejahtera, yang PM KSN nilai Malaysia mesra satu adil tu. Mana elemen keadilan kalau macam tu kita buat kan? Tak boleh lah kan. Kita kena Itu yang penting. integriti. Jangan gunakan pengaruh-pengaruh surat sokongan. Kalau nak tanah dalam daun kari ke apa ke semua dalam pasu lah. Dan baru-baru ni pun anak terlibat dengan kes
membakar Terbakar rumah. Qantas. Ada hati di Putrajaya. Dia berjaya. So bila dia jatuh kes mandatory walaupun anak, kita terpaksa Tak ambil tindakan. ambil tindakan. Itulah tahniah lah dapat. Ingatlah pesan saya tadi ya.